Salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Sekarang ni saya nak siapkan pendawaian untuk litar SSO. Ini untuk laluan kabel dia akan masuk sini. Saya akan masukkan PVC pipe saiz 20mm. Ni saya akan letakkan kat situ lah. 2 kali soket SSO, dan ni saya akan looping turunkan bawah untuk freezer di bawah. Sekarang ni saya berada di atas freezer. Okay. Sepertinya dia ada sempit sikit lah. Soket plug yang lama tidak, ni dia dah putuskan lah dia punya plug ni. Untuk owner yang baru ni dia minta adakan 3 kali plug untuk SSO. Okay, bang-bang saya dah siapkan dia punya ni, cordless drill, plier udah laras, hammer, cutter, U-pin 20mm dan hammer drill. Pipe PVC 3 batang dengan soket dalam plastik. Soket dia punya base. Okey.